Hai, salam warna Ramadan semua. Wah, cepatnya masa berlalu, dah masuk hari ke-6 kita berpuasa. Ya, kita dah sampai ke hujung minggu TGIF. Masanya untuk kita tarik nafas, refleksi dan siap sedia untuk minggu depan. Ya, tapi sebelum itu kan, enjoy dulu segmen menarik yang kita nak kongsikan. Antaranya dalam segmen Sembang nanti, kita nak selami tentang semangat sukarelawan belia. Ya, dalam segmen Gaya pula, wajib tengok kalau anda jenis suka perabot-perabot vintage. Dan kita dah sampai ke misi tak akhir cabar. Fiza, ni dah hujung minggu ni kan. Mesti ada yang nak cuba-cuba nak jadi chef di rumah untuk sahur ataupun buka. Betul tak? Betul. Yang pandai masak tu syok lah. Tapi kalau setakat tahu goreng telur je, kesian kan perut tu. Kita patut kongsi resepi yang senang kan? Okey, jeng. Itulah plan kita hari ini. Kita dah undang seorang selebriti yang memang tak pandai masak. Ya? Tapi ada sikit kemahiran untuk berada di dapur. Nak tahu siapa dan apa resepinya? Mari kita ke segmen Hidang. Jangan marahlah, Mak. Mak semalam tak ada mood. Tak boleh makan makanan sahur yang Mak siapkan tu. Okey, bye. Tak makan sahur Mak buatkan. Tak baik sampai hati. Kan, saya cuma jarang makan sebab saya tak boleh makan berat-berat pagi-pagi. Asal? Sebab tak ada mood lah. Oh, tak ada mood. Habis selalunya makan apa waktu sahur? Selalunya minum air ataupun benda yang ringan lah, roti ke apa. Oh. Tapi kadang-kadang makanan yang sihat dan berkhasiat. Oats. Mana oats yang saya suruh awak siapkan? Tak ada kat sini pun oats. Ingat rasa tak boleh pakai ke kat sini? Apa? Adalah. Surprise kata orang tu. Ni bila datang bulan puasa je, inilah penyelamat saya. Sebab kalau kita makan oats untuk sahur ni, boleh rasa kenyang dan bertenaga sepanjang hari. Resepi oat ni ada nama tak? Nama resipi saya Savory Oats Porridge ataupun bubur oats berempah. Nak tanya juga, berapa lama agaknya kita nak buat oat ni boleh siap? Ini tak sampai 15 minit dah boleh siap. Biar betul. Betul tu Zari, betul. Okey, saya nak test Okey. Test. Producer? Wow. Melampau. Kalau dia pun agak-agak lah. Jangan buat malu company lah. Jangan. Saya pakai jam saya sudah. Dah tak nak, memang tak nak. Mati-mati nak suruh ambil ni. Oat dia hilang. Mana? Mana? Ya ampun. Mana? Mana? Tu dia. Dekat sini. Okey, kita masukkan minyak. Dua pelakon di dapur, drama sungguh. Kita mulakan, kita letak minyak 1,5 sudu makan. Jadi bila bulan puasa ni kan, kalau pergi syuting tu macam mana anda jaga puasa anda untuk daya tahanan tu sampai ke buka puasa? Dia kena banyak bersabar sebab cuaca Singapura kan panas kan. Yeah. Jadi kadang pukul 2, pukul 3 tu rasa macam aduh, boleh tahan tak boleh tahan. Tapi selalunya kan kita rasa pukul 2, 3 macam susah tak boleh, susahnya. Tapi tahan. Tapi lepas buka tu terus rasa macam boleh lah, sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi jangan pandang rendah pada oat ni ya. Ya. Saya rasa dah panas, kita boleh masukkan 120 gram daging cincang. Serbuk bawang putih. Serbuk kari. 340 ml air. Kemudian kita tunggu air dia mendidih. Selain daripada bubur buat oat ni, ada masak-masak menu-menu lain yang anda boleh sediakan? Macam ada yang simple-simple, yang mudah-mudah. Cereal. Oat juga? Itu kalau kadang-kadang cereal saya suka tukar-tukar. Okey. Mungkin hari ni macam lebih yang warna-warni, yang manis-manis punya. Ada kan sekarang macam ada dia punya oats campur dengan ada macam pisang-pisang itu. Okey. Dalam diri kita boleh masukkan kita punya oats. Oats kita 60 gram. Hari ini saya gunakan instant oats. Kita boleh gunakan rolled oats ataupun oats yang lain lah. Tapi saya gunakan instant oats sebab instant oats ni dia cepat masak. Kita tunggu dia macam menyerap air tu semua. Dia akan jadi macam lebih kering sedikit. Kalau siapa yang macam nak protein tambahan, boleh letakkan telur. Saya rasa sebab oats ni sangat-sangat versatile. Nak letak apa-apa pun boleh. Mungkin hari Isnin letak blueberry. Hari Selasa blueberry dengan berempah. Kalau kita buat yang manis punya. Manis. Hari Selasa hari strawberry. Jadi kalau yang berempah-rempah gini boleh letak sayuran sedikit. Dapat sayur-sayur. juga sayuran. Yes. Okey, last kali kita season lah dengan garam. Garam. Mana garamnya ya? Ini kan? Kasih. Mana satu garam ni? Hai Norman, janganlah tunjukkan yang Norman tak pernah masuk dapur. Tak, pasal ada dua benda yang putih. Jadi garam. Nak tahu garam bukan garam? betul, Saya tunjuk. Ya. Ini tipsnya. Ni garam. Kalau gula warnanya putih sikit. Kalau garam warnanya Dia macam off white kan.
12 minit. Tiba-tiba 12 minit. Kasih pelanjat sikit. Apa lagi? ladi 12 minit ni ladi hitam. Ah, Berapa? Ni ikut cerita rasa. Okey, cerita rasa. Jadi saya rasa stop it. Oi, 14 minit 2 saat. Inilah dia Suzari. Hmm. Savory oats porridge ataupun bubur oats berempah. Yang saya dah hiaskan dengan bawang goreng, cili merah dan juga daun. Dan dari rumah juga boleh mencoba resepi Norma ni. Mudah sekali bagi mereka di luar sana yang mungkin sibuk-sibuk kerja sibuk puasa buka kalang kabut, nak buat sahur pun kalang kabut. Buat ni saja 15 minit. Okey, banyak lagi resepi yang kami hidangkan dalam warna Ramadan. Sedap kan nampak? Okey, ini saya nak kongsi sikit. Tahu tak, di UK, Ireland, Scotland dan negara-negara Nordic, oat tu macam nasi tau. Menarik tu memang menarik lah. Tapi berapa ramai yang makan oat hari-hari kan? Lagi-lagi orang Melayu kita ni, nasi juga yang diorang cari. Itu betul juga. Tapi sekali-sekala nak ubah selera tak salah kan? Lagipun oat ni kan penonton, memang banyak khasiatnya. Yang itu saya tak boleh nafikan lah. Tapi sebut tentang nasi, selepas ni dalam cabar, Farhana dan Nur Syafiq akan turun padang untuk agihkan nasi bento yang mereka dah siapkan. Jadi pastikan anda terus bersama kami dalam Warna Ramadan. Sorry Ashraf, saya... Masalah dia gini, lauk ada lebih, bento ada lebih, ayam dia kurang. Tak apa, kita ada masa. Kita boleh masak lagi. Masak lagi? Fana, you tak rasa tadi macam kecoh ke? Ayam tak cukup, lepas tu power trip lagi. Itulah. Tapi kita pun tabik diorang lah sebab diorang betul-betul akan pastikan yang 176 penerima tu akan dapat agihan. Betul? Okey, Farhana, Syafiq. Kita nak mulakan delivery. Okey. Cuma ada masalah sikit. Apa masalah dia? Kita tak cukup delivery driver untuk hantar ke beberapa tempat. Tak ada masalah. Kita di sini untuk membantu. Kita boleh tolong hantarkan. Kita akan go all out untuk take out. Wah, terima kasih. Kalau gitu, mari ikut saya. Kita pergi ya? Okey. Golongan kurang upaya dan yang memerlukan juga berhak merasai nikmat kebahagiaan dan erti kasih sayang. Sekecil mana pun sumbangan kita, besar ertinya bagi yang menerima. Pastinya usaha ini menyempurnakan lagi erti Ramadan buat kami berdua. So pertama kali yang saya hantar habuan ni kepada penerima-penerima, saya melihat reaksi mereka sangat gembira dan terharu kerana kita masyarakat kita bergotong royong menolong dan memberi makanan ini kepada mereka. Ada tak pernah melalui apa-apa halangan? Ada. So kita apabila menghantar makanan-makanan ini kepada penerima habuan, kita harus menghantar sebelum azan berkumandang. So mereka mengada masa untuk membuka puasa together lah. So ada satu kali ni kita menghantar makanan ni exactly on the dot azan. Dan alhamdulillah mereka memberi saya air untuk berbuka puasa. Saya rasa sangat gembira dan bersyukurlah. Mereka juga mengingat pasal kita untuk berbuka puasa. Ya. Kita jalan sini? Okey, jom. So sekarang ni kita nak ke rumah keluarga Puan Diana. Di situ dia ada 3 anak berkeperluan khas lah. So habuan-habuan ini untuk keluarga Puan Diana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rifki, this is for you. Ni Rifki punya makanan hari ni. Hello, Nurin. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar, Kak? Macam mana kempen ni membantu Kakak so far? Sumbangan daripada MIJ ni sangat membantu Kakak lah. Pasal terutama di dalam bulan Ramadan ni kan ada lebih masa untuk beribadah dan buat concentrate dengan benda-benda lain untuk keperluan keluarga lah. Itu yang penting. Jadi tak kalang kabut sangat. Kakak sangat bersyukurlah kerana MIJ adakan inisiatif ini. Terutamanya it involves anak-anak yang berkeperluan seperti anak kakak. InsyaAllah nanti anak-anak kakak pun dapat memberi baliklah kepada inisiatif seperti ini.
Bagi saya, projek Take Out ini adalah satu inisiatif yang sangat istimewa kerana mereka bermula daripada unsur-unsur niat yang baik. Mereka nak membantu golongan kurang upaya dan saya haraplah dengan inisiatif ini ia akan memberi peluang kepada orang lain pula untuk membuat yang sama juga. Dia kira memberi kami pelajaran betapa pentingnya untuk kita sebagai masyarakat untuk memberi kepada mereka yang berkeperluan khas. Wah, syabas Farhana dan Nur Syafiq. Tak sia-sia hadap macam-macam cabaran, akhirnya berjaya selesaikan misi mereka. Ya, saya memang tabik Spring pada semua yang sanggup berkhidmat dalam bulan Ramadan ni. Pahala berganda, kepuasan pun luar biasa kan? Ya, dah semestinya Fiza dan cakap pasal semangat berkhidmat. Tamu istimewa kita kali ini bukan saja aktif bantu masyarakat tau, tapi siap tarik belia untuk turut serta. Siapa dia? Jom kita ke segmen Sembang. Kadang-kala perkara simple yang kita lakukan boleh meninggalkan kesan besar pada seseorang. Tak perlulah yang luar biasa. Yang sederhana pun cukup untuk seseorang tu rasa lebih dihargai. Dan kerana itu, sekumpulan anak muda tergerak hati untuk bertindak. Dari niat yang kecil, mereka gabungkan tenaga dan tingkatkan semangat untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Dan ini dia kumpulan I Am Volunteers Network SG dan pengasasnya Muhammad Imran Min. Apa khabar Kak Fiza? Khabar baik. Ini dia orangnya yang bertanggungjawab menyatukan golongan belia untuk membantu mereka yang lebih memerlukan. Jadi sejak bilakah gerakan anda ni bermula dan bagaimanakah anda mendapat idea menubuhkan rangkaian sukarelawan belia? Jadi rangkaian saya ini telah ditubuhkan pada November 2020. Masa tu pada zaman COVID-19 lah. Pada masa tu saya adalah seorang pelajar daripada ITE College Barat. Saya dengan pasukan kawan saya jugalah terfikir, okey jom kita berikan buah-buahan dan juga habuan macam sekalung perhargaan kepada pekerja harian. Lepas tu dapat panggilan daripada ITE HQ. Wah, lepas tu saya terkejut juga. Dapat lebih peluang lagi untuk berkembang dan memberi lagi peluang untuk manfaat belia-belia di ITE lah dan institut pendidikan lain juga. Jadi setakat ini berapa ramai sukarelawan belia yang telah anda kumpulkan? IMV Energy telah usul melaburkan juga kita punya sayap kepada Malaysia. Kami ada dalam 450 sukarelawan lah. Kebanyakan daripada pelajar Institut Pendidikan Tinggi seperti ITE dan Politeknik. Ada juga daripada madrasah dan universiti. Boleh tak Imran kongsikan dengan lebih lanjut tentang rancangan Imran untuk menaja juada berbuka untuk Ramadan ini? 2025 adalah tahun kelima program annual sponsor and iftar. Kami telah memberikan pack bungkusan makanan lebih daripada 3,000 hingga ke 5,000 lah di kawasan-kawasan yang berlainan. Jadi pack-pack ini akan diberikan kepada keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, menetap di rumah sewa dan juga di community comcare lah. For the whole month Ramadan ni, 1 bulan, setiap minggu kami akan keluar untuk memberikan lebih daripada 200 bungkusan makanan. Dan saya dengar Ramadan kali ini anda bermurah hati dan belanja keluarga yang tak berkemampuan berbuka di restoran. Boleh tak kongsikan cerita ni? Inisiatif yang saya kira sharekan tadi, sponsor ni iftar, agak sama juga dengan BEM, tapi ini belanja a meal. Setentunya kita nak memberikan semangat yang berlainan kepada keluarga yang memerlukan. Kadang-kadang mereka tak ada peluang untuk keluar makan, pergi ke restoran yang cantik, makan benda yang mahal-mahal. Jadi kita nak berikan kira experience, pengalaman yang unik kepada mereka. Sepanjang menjalankan inisiatif bersama para sukarelawan belia, pernah tak Imran mengalami pengalaman yang sangat menyentuh hati dan memberi kesan pada Imran? Salah satunya pada 2023, salah satu keluarga kira yang kami selalu tolong. Masa itu juga kami dapat berita yang sedih atas 2 kematian anaknya lah yang tersayang. Jadi ia membakar semangat keluarga beliau untuk bekerja keras, untuk menampung keluarga dan juga memberi sumbangan dari segi keuangan dan juga tenaga bersukarelawan dengan event kita. Saya macam tersentuh hatilah kenapa mereka nak buat gitu. Mereka
nak juga memberikan terbaik untuk orang yang memerlukan di sekitar mereka lah, di keluarga, untuk keluarga yang susah kan, yang tinggal bernasib sama dengan mereka sekali. Ya, tentunya usaha Imran dan juga gerakannya bukan sekadar kerja sukarela, tapi juga bukti yang generasi belia kita ni memiliki jiwa yang besar. Terima kasih Imran atas Terima kasih, Kak perkongsian Fiza. anda dan tahniah, dan teruskan usaha murni anda ni ya. Terima kasih Kak Fiza. Okey, ni okey. Penonton, saya sempatlah like akaun media sosial mereka. Manalah tahu ada aktiviti-aktiviti yang saya boleh turut serta kan. Tapi yang paling penting, saya harap lebih ramai belia terinspirasi untuk jadi sukarelawan. Bukan je dalam bulan Ramadan ini, tapi sepanjang tahun. Baiklah, kepada anda yang minat atau masih lagi simpan perabot-perabot vintage di rumah tu, wajib tengok Gaya selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Warna Ramadan. Masih lagi bersama saya dalam Warna Ramadan. Nak tanya sikit, di rumah anda tu kan, masih ada tak simpan rak-rak lama arwah datuk atau nenek ke? Atau almari yang dah agak outdated? Barang-barang lama tu mesti ada nostalgia tersendiri kan? Itulah keistimewaannya barang-barang vintage ni. Cuma saya faham, kadang-kadang nak hiaskan jadi satu isu sebab rasa macam ada yang tak kenal, betul tak? Jadi, apa yang patut anda buat? Saya pasti Gaya kali ini boleh berikan anda idea. Mesti ada di kalangan anda yang masih ada perabot-perabot lama di rumah tapi tak tahu bagaimana nak hiaskan. Betul tak? Dan menjelang Hari Raya nanti, mulalah fikir nak buang perabot-perabot ni. Tapi, cop, nanti dulu. Kan Ramadan mengajar kita jangan membazir. Jadi apa kata kita cuba hidupkan perabot-perabot lama ni lagi dengan sedikit kreativiti. Itu dia. Wak Sadri kan? Saya, apa khabar? Apa khabar Wak Sadri? Alhamdulillah, baik. Saya tengok kan di pasaran sekarang ni, harga perabot-perabot vintage ni kadang-kadang lebih mahal daripada perabot-perabot moden. Jadi, apakah yang membuat perabot-perabot vintage ni lebih istimewa dan sangat bernilai? Okey, perabot vintage ni kan, makin lama dia makin bernilai. Dia makin mahal kerana pembuatan dia, corak dia daripada tangan, bukan daripada mesin. Jadi bagi perabot vintage yang kita percayai adalah warisan peninggalan turun-temurun kan, bagaimana kita nak pastikan yang ia asli dan bukan palsu? Okey, yang asli kebanyakan tidak berskru. Yang asli bercorakkan pasak. Dia punya joint tu kan, kayu dengan kayu. Materialnya daripada kayu jati dan meranti. Tapi perabot vintage ni susah tak nak jaga? Dan bagaimana kita nak kekalkan yang perabot vintage kita ni dalam keadaan yang baik? Kita beli minyak zaitun, sapunya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Kalau ada yang tercalar, kita akan pakai thinner untuk meratakan calarnya itu. So kalau calarnya teruk-teruk, kita harus pakai kertas pasir. Kertas pasir, pakai thinner dan sapu dengan minyak zaitun. Ada tak gaya atau jenis perabot vintage yang sekarang ni menjadi trend atau popular di kalangan generasi sekarang? Trendnya sekarang perabot daripada tahun 50-an, 60-an dan 70-an. Dan bagi mereka yang ada perabot-perabot lama di rumah tapi risau kerana perabot-perabot itu tak sejajar dengan hiasan yang lebih kontemporari dan moden di rumah, apakah nasihat Wak Sadri? Okey, setiap rumah tu mesti ada satu statement piece. Seperti yang sebelah kanan ni, ini adalah peranakan showcase. Okey, ada yang buat sebagai statement piece, ada boleh buat sebagai bookshelf. Dan memandangkan kita ada banyak perabot vintage di sini, apa kata kita cari idea bagaimana kita boleh memberikannya sentuhan moden bagi perabot-perabot lama ni. Mari. Okey, Fiza, ini adalah rak roti. Okey, rak roti yang dah di-restore. Okey, dipolish oleh olive oil. Sekarang ada yang dah beli untuk hari raya. Letak ke kuih kan. Letak ketupat. Cantik. Presentasinya perhiasan sikit. cantik. Ini adalah gerobok dapur yang selalu dipakai pada tahun 60-an, 50-an lah. Ya, tapi sekarang budak-budak muda yang beli, ada pakai di ruang tamu. Di bilik.
ciri-ciri almari 50-an selalu berbentuk yulik. Okey, yang 60-an pula berbentuk A. A-leg. Kalau 70-an kebanyakan pencil leg dan ada yang bercorak Formica. Inilah Formica. Banyak pakai pada tahun 70-an. Untunglah kalau anda masih ada perabot-perabot lama di rumah tu yang dah rentas zaman. Bukan sekadar antik tapi sangat berharga. Jadi bila nak kemas-kemas rumah untuk raya nanti, fikir dahulu perabot mana yang masih boleh diubah selagi. Wow, tu dia. Bukan saja berjimat, Fiza. Tapi boleh kau untung kalau ada yang nak beli barang lama tu. Ya, confirm tak ada orang yang fikir sebelum ni. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ni. Selain tip perabot vintage, kita juga bersembang dengan peneraja sukarelawan belia. Tak lupa kita raikan kejayaan Farhana dan Nur Syafiq dalam cabar minggu ini dan resepi oat mudah yang boleh juga anda cuba. Nantikan minggu depan siapa pula yang akan terlibat dalam misi cabar. Dan kami akan cari idea berbuka dalam hidang cari makan. Bagi ibu hamil, tamu kita ada nasihat berguna untuk Ramadan nanti. Dan lagi, gaya kali ini fokus pada fashion lelaki. Fashion apa tu ya? Tak tahu? Kau nak tahu? Jangan lupa bersama kami minggu depan jam 6 petang di saluran Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.